Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak review sikit lah bagi keluar Mei sempeno apa filem dia lah 29.5 boleh depan. Keluar Mei ni aku rasa tak payah cerita belakang lah. Siapa kahwin ni umur 38 tahun ni kak. Zaman-zaman kecil dulu tahun 1990 tu tengok tu semua lah. Sebab sekali sebab sekali ngai usus satu dia sedia keluar Mei. Lepas tu anak-anak sidik ke apa Yokis ke apa lagi banyaklah cerita kartun yang kau tak ingat antara sesuatu tu lah. Tapi antara dua kau paling minat sekali usuk satu dia dan keluar Mei nombor satu. Nombor usuk satu dia. Kalau topik bagi dia tu memang kita akan belilah ke apa. Benda tu memori berlaku zaman kecil kita. Jadi tambah lagi live action ataupun filem ni akan dibuat pada 29 bulan akan dikeluarkan akan ditayangkan dah buat dah akan ditayangkan pada 29 bulan 5 ni. Lah jadi kita support dah setakat mana yang mampu sebab bila tempatan kita dah. Sebab kau pun kalau buat filem ni kau selektif juga. Bukan kata semua kau tengok. Kalau genre dia macam keluar Mei kita tahu dah lagu mana dengan Borhe ke apa dah watak dia tu. PSY. Watak gila tu di hospital gila tanpa itu ke apa. Memang benda tu menarik lah. Kita nak tengok sebab kita tahu lagu mana watak keluar Mei. Sebab keluar Mei Jopo episod pertama tu dia Jopo pakai keluar Mei hok sebenar mati kau rasa mati pokok dia pakai baju keluar Mei tu. Dia teruskan lah aktiviti membenterah jenayah dia tu sambung keluar Mei hok dulu. Jadi tapi dia ni betul Borhe ni pun dia bekas ahli silap, pandai silap lah. Hok leher dia samsi lah. Raket sepersilatan dia lah. Aku tak ingat juga tu. Ingat sorry dua gitu lah. Borhe. Lepas tu kat Samsi. Lepas tu kat Tiome tu nama aku tak ingat. Tiome tu. Tak ingat. Aduh. Orang panggil yong gitu ya. Okey, tak apalah. Kita pergi review lah bagi-bagi ada depan ni lah ni. Okey. Yang pertama sekali kau nak review semua daripada Wanda Coffee lah. Ni. Okey. Ni sapu raya lah apa semua. Rasa benda ni boleh buat topping rasa. Nak buka mak tanya sebelah. Tapi tengok gitulah. Salah ada berterima Zahir dan Batin. Wanda Coffee keluar ni. Akan datang 2025. Bulan 5 ni 29 bulan tobek dah. Okey, belakang dia ni lah. Ni rasa boleh buat topping. Sebab ada lupa dia tu. Okey. Yang pertama. Lepas tu yang kedua komik dia lah. Komik dia ada 2 butir pun. Komik dia ni nak tunjuk bagi dalil tu takut copyright pula. Tunjuk dulu saudara lah. Okey. Ni beli di My News lah. Beli 10 ya. Tanya ada stok tak? Dia siapa apa sekat bulan ni rasa. Tak ingat. Berapa bulan lah. Promo ni pun sama juga lah. Tak boleh semua boleh sikit pun tak ada. Okey. Special hak. Lepas tu hak ni dapat ke di My News lah. Hak ni kau beli dalam Shopee. Rasa tak ada dah masa raya. Masa sebelum raya tu kau beli. Ipat dia. Beli Sony kau beli dalam Pak Woto Kopi Wanda. Kau kat Ali lah. Masa tak ada dah. Okey. Lepas tu ni sewa lah. Bagi sewa kitchen dia. Beli 10 ya boleh sah. 10 ya boleh sah. Ni edisi pertama. Ni yang kedua to go
Play Teguh. Ni yang keluar silver lah. Silver. Lepas tu ada penuh lah Kwame. Wanda kopi tapi ni. Okey. InsyaAllah kalau ada bagi-bagi dia kan bagi kuku lah. Lepas tu rasa ada dua lagi rasa untuk tu figure dia lah. Figure dia kawin tebus dah. Tak siapa lagi. Tak termasuk ni nanti kalau siapa tu kawin review jugalah figure dia. Tak tahulah boleh ke apa figure dia. Dia ada antara hon ni lah watak ni. 1, 2, 3, 4 tu. Baby tak ada. Lepas tu dia kalau beli kopi Wanda tak. Ni. Ni kopi Wanda. Ni Samsei lah. Samsei rasa boleh beli di 7E. Family Mart. Family Mart Samsei. Bebe, pattern bebe 7E. 7E ada bebe. Kucing Kwame ni bebe. Okay. Kwame ni rasa semua ada rasa. Kwame. Dan ni pun ada lagi. Ajak pun nak beli soal lagi lah untuk sipil buat space. Okay. Tapi orang ni kau beli lama lah. Tuan ni. Tapi banyak ke ada lah. Ada. Terus lagi ni Ahmad. Aku tak tahu Ahmad siapa. Ahmad. Lepas tu ni. Selagi ni Ahmad ni rasa di share sah. Lepas ni pun rasa di share juga. Dr. Malini. Okay. So lagi lah tak ada figure. Lepas tu di Patreon lah dia ada payung. Mungkin tak beli lah payung tu kot. Sebab 30 hiyar ada pasal. Besar tak payung tu. Dah kali guna aku bini kahwin. Malah payung tu. Okay. Ni tengok review lah dulu. Bagi Kwame sikit. Komik dia dua. Rasa ada 4 edisi ni. Tak beli lagi dulu. Siapa suka dia. Izin dia. Tu siapa suka dia dah. Okay. Selesai lah dulu untuk kawin review bagi Kwame. Kalau ada pula bagi Kwame figure dia lah. Tu Allah. Kalau siapa lah. InsyaAllah kalau untuk kawin review juga lah. Okay. Jadi jangan lupa untuk tonton filem Kwame lah. 29/5 ni. 2025 lah dah 29/5 2025 untuk dah nak tengok star mana Kwame. Sedap ke tak? Boleh compare tak dengan anime dia ataupun kartun dia. Harap boleh compare lah. Boleh pesan lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.